Hei, tak puasa. Baca doa tu makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel by Azamku. Okey geng, aku sekarang baru balik daripada Taman Safari Perigen dekat Pandaan Perigen, Indonesia. Okey, kita orang sampai tadi dalam pukul 9 lebih pagi. Sebab kita orang gerak dari Kota Batu Malang dalam pukul 8 pagi. So sepanjang perjalanan tu nak dekat dengan apa, Taman Safari ni, korang akan jumpa ramai di tepi jalan ni makcik-makcik kan, jual carrot, jual pisang, jual semangka, jual apa ni, semangka ni apa? Tembikai. Tembikai. Dia punya, diorang jual tu sebab memang benda tu diperlukan untuk masuk dalam Taman Safari lah. Kalau korang beli kat dalam, harganya RM15,000 seikat. Tapi tadi macam kita orang beli ni dapat RM50,000 15 ikat, 13 ikat. 13 ikat lebih kurang macam tu lah. Ambil dia kan tadi. Ya. Beli carrot geng. Beli carrot untuk bagi makan kat dalam nanti. Kecang ni piro? Pisang 20.000 satu sisir. 53. Ini bagi makan orang hutan. Urutan. Kalau tak habis, makan sendiri lah. Orangnya makan. Orangnya yang makan. Semangkanya tidak. Enggak. Ambil. Eh, Kasih. kalau tak habis orangnya yang makan. Sepanjang jalan nak pergi ke sana kan memang apa, ramai yang jual Banyak yang jual. pisang dengan, sini panggil apa, semangka. Apa? Wortel. Wortel tu carrot. Carrot. Carrot, wortel dengan Kalau tembikar semangka. semangka. Pisangnya pisang lah. Pisang. Wortel. Wortel dengan pisang. So jimat banyak lah kat situ. So bila dah sampai tu, dekat entrance tu kena tunjuk tiket yang dah belilah. Untuk trip kita orang kali ni, tiket Taman Safari ni tak termasuk dalam package, so kena bayar sendiri. Kalau ikutkan apa nama dia punya harga tiket tu, yang aku tengok dekat nama dia punya papan tanda tu tadi, harga tiket untuk kanak-kanak berumur setahun hingga 6 tahun yang bukan warga negara Indonesia, harga dia 290. Untuk dewasa adalah 400,000 rupiah. So nanti bila masuk tu, bila masuk ke entrance tu, korang akan lalu dekat tempat animal feeding lah. So dekat situ korang boleh bagi yang carrot kita beli tu daripada dalam kereta sahaja, tak perlu turun. Makan tangan saya. Lagi. Bagi dedek. Ini tak garang juga. Ya. Bagilah. Mulu macam tu. Oh ya. Lagi. Ni Ni, ada abang. Pegang. Abang ni abang.
Pegang dia, Dik. Peganglah dia, usap-usap kepala dia. Adik takut. Dia takut apa? Astaghfirullahalazim. Pegang macam bonda tu. Macam tu. Oh, jatuh ni. Balik? Bagi dia. Kena balik pun. Bagi dia, Dek. Adik, bagi dia. Macam mana? Dekat lah, dekat. Ada dekat. Dekat sikit. Aduh. Cepat dah, dekat. Keluar. Keluarlah. Keluar. Keluarlah kepala. Keluarlah kepala. Kepala keluar. Cepat Adam, tolong dia, sian dia. Ya, dia dah keluar lagi. Adam keluar lagi. Tunduk. Tak nak. Dia tak ni pun. Adik, adik. Keluar tau. Adik. Cepat Dek, ajak atas bonda. Keluarkan kepala. Dekat sikit. Terus. Panjat atas bonda. Good girl. Pandai. Pandai sama adik. Malu. Sebab dia tak boleh. Cepat. Pergi dekat. Keluar macam adik tadi. Dia okey je. Tunduk. Kita gigit. Tak. Keluar. tak gigit. Keluar lagi. Tolong dia. Dekat lagi. Tak sampai. Bijak lah. Dekat lagi. Aduh. Adam sian dia. Jatuh. Makanlah saya Dah. punya ni. Okay, dah cukup. Depan lagi. Lepas masuk. Tengok anak awak ni. Habislah. Jangan dilepas dulu. Pegang dulu. Dia nangis tu, dia nangis. Pegang dulu terus. Nangis. Tak nak. Dah pegang tanduk dia dah. Tujuh orang. Bagilah Sarah. Bagi. Nah. Ini kau kata dia. Sekali lagi. Sekali lagi, Dik. Dia makan lah, Dik. Adik. Berapa? 50,000 satu paketnya. Ada berapa sih? Nah. Nah. Ada berapa yang tu? Tengok, ada berapa yang tu? Ya Allah. Nah. Tuang satu. Bawa ke sana tu. Ada anak lah. Ya Umi. Semua datang sini nak makan. Nak bagi sama mana? Boleh. Boleh dah. Dah boleh dah. Dia nak bagi China. Pegang dia. Peganglah dia, pegang macam tu. Macam mana? Dah. Pegang je buat. Dia tak garang eh? Dia tak ada gigi eh? Gajah takut tikus ke ya? Ha? Gajah. Adik pula. Sentuhlah dia. Dekat sikit Dek. Tak sampai. Oi. Apa tu? Dah habis. Tak ada, dah habis. Ya, ambil gambar. Kat gajah kena turun untuk ambil gambar dan bagi makanan tu kena beli dia punya makanan tu 50,000 satu bekas. Sikit je sebenarnya, tapi kita fikir beli apa makanan dengan harga macam tu sebab kita fikir untuk bantu apa nama haiwan tu sendirilah, untuk pemeliharaan ataupun penjagaan dia orang. Untuk zirafah pun sama, kena bayar 50,000. 50,000 tu bukan seorang, 50,000 tu untuk semua lah, satu kereta tu. Bayar 50,000 dapat satu bekas makanan dan boleh naik atas tu dengan boleh naik atas tu, boleh ambil gambar dengan bagi makan. Ya, dia suka gila. Ada.
Oh, tak sabar tu, tak sabar nak makan. Oh. Dekat dah sikit. Adik, Ifan. Ayah ajar. Ada. Ni guna yang ni dulu. Ni bonda simpan je. Ambil ni. Sini. 1, 2, 3. Dekat. Usik dia. Usik dia. Sini. Adik pergilah. Ni. Dekat dengan bonda. Dekat dengan bonda. Peluk bonda. Adik, peluk bonda. Barang-barang sini ada banyak ni. Dia nak bagi juga. Simpan sikit. Oh, Boleh. Oh, tak mau dia. Ni. Atas. Sini yang enggak apa-apa. Sini Kak. Ayah simpan yang kacang panjang tau. Panjang ni. Awak boleh. Dekat dah. Adam dekat lagi. Atas. Atas lalu ke atas. sama ayah. Ayah tolong. Jatuh. Dekatlah dengan dia sini. Adam sini. Yang panjang aja. Jangan begitu. Adik cuba dek. Tak nak apa. Kena bagi dengan tangan. Mari buat. Cepatlah. Cepatlah semua orang nak buat. Cuba sentuh tanduk dia. Silakan. Handphonenya bisa saya bantu foto kan? Dan boleh ganti gaya? Adik takut. Dapat juga dia. Lama bulu dia Okay, kita orang baru lepas bagi makan kat zirafah. So ada zirafah ni kalau nak turun ambil gambar bagi makan kena bayar RM50,000 untuk satu beg makanan tu. Tak kisah berapa orang tapi dia kata tadi untuk RM50,000 tu maksimum 5 orang lah. Kira satu kereta. So kau nak beli satu beg ke dua beg ke tetap harga satu beg tu RM50,000 untuk makanan je lah. Tadi kita try bagi pisang tapi orang tu marah. Okay, so kita akan pergi ke next pula. So lepas habis dekat dalam tu dia punya haiwan yang banyak untuk kita bagi makan tu adalah rusa lah. Betul ni? Rusa kan? Rusa. Yang lain tu ada. Boleh baling ke? Pisang juga bang. Balik pisang, adik. Buat sikit. Sampai. Nak keluar semua. Ya. Nak keluar semua. Keluar. Tarik. Jalan. Keluar. Keluar pandai. Ni. Dia bakar kepu. Lagi. Nak. Ni dek. Hello. Ni. Dia beda Adam punya. Dek bagi. Belum makan lagi. Alah, comel. Nak. Bagi. Yang kecil. Wow. Dia apa dia? Madu. Madu. Bukan madu. Digigit tangan orang ni. Ada diri kat sana. Pusing dia. Ui, kuat. Nah. Pas sikit tak dapat buka. Adam ke depan. Muka dia besar. Abang. Ui. Kau ni sampai masuk dalam kereta kau. Ui. Situ. Ayah bagi. Nak. Kepala. Siapa masuk lagi? Bagi. Habis. Tak ada dah. Tak ada dah. Nah. Bagi dah adik. Sayang. Tak muat kepala kau. Dah. Ui. Pecah. Bahaya. Bahaya betul. Pecah. Aduh. Kenapa? Kena. Tak, okey. Kenapa? Ni dia kaca terpelanting. Oh. Okey tak adik? Kuat ni dia. Kau bonda Sarah. Pecah kan? Ya. Pecah. Kepala.
Kena tanduk dia pecah. Tapi ada yang diorang tak lepas jugalah daripada kandang sebab katanya kalau lepas jalan akan jadi lagi jam, sebab tak boleh nak lalu. Tadi pun agak jam juga sebenarnya kan. Okay, so kat dalam tu juga ada tempat-tempat yang kita tak boleh buka tingkap, tak boleh turun. Contoh dekat kawasan yang carnivore lah, kawasan harimau, singa, beruang tu. Lah. Bear. Bear. Sunday. Ui, besar. Ui. Ui, memang garang. Grizzly bear. Beruang coklat. Ni babynya ni. Dia makan apa tu? Makan daging kan. Ni grizzly bear dek. So lepas habis dekat animal feeding tu, korang akan sampai dekat satu tempat yang mana kat situ ada permainan, ada show dan juga baby zoo. Okay geng, so sekarang ni kita nak sampai dekat apa lah nama ni? Dah pun dah rakam lah. Takut dah orang Macam permainan. Macam swinger tu, roller coaster kat belakang, macam yang kita nak naik ni. So yang ni, permainan-permainan yang ada ni semuanya free, dan termasuk dengan harga yang kita bayar ni lah. Okay, lepas tu nanti dia akan ada waktu-waktu untuk tengok show. So korang kena alert lah, alert untuk pergi ke tempat yang ada show. Cari yang kosong. Kenapa aku main benda ni? Slow-slow ya mas. Adik pegang adik. Adik pegang adik. Pegang. So masa daftar tu, sekarang sebenarnya dia ada bagi voucher foto macam ni. Okay, voucher foto ni sebenarnya boleh digunakan dekat baby zoo. Macam korang ambil gambar dengan apa nama haiwan, lepas tu boleh dapatkan gambar tu lah. Cuma tadi kita orang tak sempat sebabnya satu hujan, and then nombor dua ni kita orang banyak kerja kepada show. Macam show sebenarnya ada 6 show, dan show yang pertama dia bermula pada pukul 11 pagi, which is yang tu pun kita orang tak sempat sebab banyak habis masa kat animal feeding tu sebab jam sama. Maksudnya bila kita orang sampai tu dah lebih pada pukul 11 lah. So tak sempat untuk elephant presentation, and then terus tunggu untuk dolphin presentation lah. Untuk dolphin show ni bagi aku satu pengalaman yang sangat best lah, sebab jarang untuk jumpa dolphin show ni. Kalau korang ada rezeki lebih untuk bawa anak-anak datang tengok show kat sini, memang sangat best. So sekarang ni aku tengah tunggu untuk dolphin kan.
antara show ke show tu dia tak jauh masa dia lah. Lepas pada dolphin tu kita orang pergi tengok kita pergi tengok various animal show. Untuk various animal show ni best sebab dia ada lakonkan satu cerita dan pelakon-pelakon yang membawa watak tu sangat happening lah. Memang best. Sekarang kita orang dekat show nombor 2 kan, various animal. Tapi masalahnya dah lapar kan, kita beli makanan dulu. Murah. Selalu ada berjaya. Kucing. Ha? Kucing lah, hutan ni. Kangaroo Comel. Wah, itu dia Dino. Kemana saja kamu ini Dino? Hujan. Itulah tadi persembahan dari The Grand Taman Safari Brigade untuk Anda. Jagalah benar beserta isinya. Lepas tu kita orang pergi ke Tiger Show. Kat Tiger Show tu lah hanya beberapa minit saja dan hujan. So terpaksa berlindung dan Tiger Show pun terpaksa dibatalkan lah. So bila mana hujan, banyak show semacam bird flight pun terpaksa dibatalkan. And then banyak permainan dibatalkan juga sebab takut licin lah. And for your info, untuk permainan sebenarnya semua permainan dalam tu adalah free, dah termasuk dalam harga tiket, dan mainnya hanyalah sekali sahaja untuk setiap orang, untuk setiap satu permainan tu lah. Okay. Dan yang paling best bagi kita orang lah adalah show Temple of Terror. Temple of Terror ni aku tak boleh tunjuk video sebab mamnun sebab memang dilarang untuk mengambil gambar, video, semua tak boleh. Mungkin untuk jaga diorang punya originality tu, aku rasa lah. Okay. So lepas pada habis show tu, kalau ikutkan habis show semua sekali tadi dah dalam pukul 4.30, tu last lah. And then kat situ pula dia buka 9.30 pagi tapi tutup pukul 5. So bila show kau habis pukul 4.30, kau ada masa lagi setengah jam untuk main permainan yang belum main lah. So bila semua fikir macam tu, dia akan jadi stuck. Akan jadi ramai yang beratur. So tadi untuk permainan kita hanya main beberapa sahaja. Sebab satu, kejar untuk show. Nombor dua, tak sempat lah, basically memang tak sempat. Dalam tu juga
ada theme park, ada water park. Pun kita orang tak sempat nak pergi. Sebabnya aku pergi tadi, aku lalu tengok, wish, besar gila dia punya theme park. Tapi kalau masuk memang tak sempat lah. Sebab aku lalu dekat theme park tu pun dah 4:30 lepas habis Temple of Terror show tu. Kalau nak masuk dalam masa setengah jam, aku rasa tak berbaloi lah. Dan kita orang decide untuk keluar. Dan lepas habis keluar daripada Taman Safari tu, kita orang pergi ke show circus yang bermula pukul 5.45 petang dan 5.45 betul. Dan circus tu dia berada di luar pada Taman Safari tu, which is kalau kita naik kereta kena keluar pada parking dan baru jumpa circus tu lah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini merupakan olahraga ketangkasan dan disajikan. And then lepas circus tu, sebenarnya tadi kita punya turis guide kata kena pergi, boleh pergi dekat satu tempat ni, nama dia apa, Enhanced Forest. Still apa? Enchanted Forest. Still benda tu di bawah kita orang punya tiket. Sebab dia kata tiket kita orang ni premium ke apa, aku tak pastilah. Kita orang pergi dekat situ, dekat Enchanted Forest tu. Sebenarnya kat situ dia ada mini zoo, dia ada cafe, dia ada restoran, dia ada playground. Tapi masa kita orang pergi tu dah pukul, dah lewat dan dia kata yang ada masa tu hanya playground dengan restoran. Mini zoo dengan cafe dah tutup pada pukul 6 petang. So bagi kita orang, sebab satu dah maghrib dan tak sesuai untuk main-main playground tu, so kita orang decide untuk keluar terus lah. Dan untuk keluar, bila dah keluar terus tu, aku singgah kat sini. Kampung Serkas apa? Dekat kafe Kampung Serkas. Dan yang bestnya kat kafe Kampung Serkas ni Ada kolam. boleh Kita mandi. pergi terjun, cepat terjun. Ya. Kat sini boleh order makan, lepas tu anak-anak boleh mandi dengan bayaran 25,000 seorang. Boleh lah sebab tadi ya. Ayah. Dah lah. Pergi ke dalam bos. Dalam lagi. Sebabnya tadi aku dah janji dengan diorang nak mandi dekat theme park dalam Taman Safari tapi tak sempat. So kebetulan aku cakap kat turis guide ni, anak-anak aku dah lapar sebab last makan pagi. Kita tak apa, nanti dia buat kedai makan. Tak sangka pula ada kolam ni geng. So alang-alang dah ada tu, kita tunaikan janji yang tak tertunai tadi. Tengok ni. Aku buat macam dolphin tu kat tadi. Okay geng, so bagi aku untuk Taman Safari ni worth untuk korang datang. Tapi ada beberapa tips yang aku nak kongsi lah. Yang pertama, kalau boleh datang seawal mungkin lagi bagus. Nombor 2, memang wajib korang beli carrot tu kat luar sebab kat dalam memang mahal. And then kalau boleh jangan terlalu lama ambil masa dekat yang 5 feeding tu kalau boleh. Kalau boleh, kalau tak jam lah. Sebabnya dekat dalam tu banyak lagi masa ataupun permainan yang kau boleh main yang dengan baby zoo dan macam-macam lah. So nombor 3-nya, kalau boleh untuk penjimatan macam kita orang ni, bagus ni beri makanan kat luar, bawa masuk sebab dia tak check kan. Dia tak check. Bila macam kita orang tak beli sebab kita orang turis guide pun tak bagi tahu. So bila tak tahu tu, nak beli kat dalam faham je lah kan. Nak beli kat dalam tempat-tempat yang macam tu faham je lah harga dia macam mana kan. Yang tadi pun kita orang beli sikit je just untuk alas perut lah. Sebab tu yang bila dah keluar semasa aku bunuh ni. Dan tips yang terakhir, aku rasa kena pakai kasut dan standby payung. Sebabnya hujan dia tak tentu kan. Macam kita orang pergi macam pagi tadi, panas. Elok pukul 3 lebih tu kan. Sebab tu hujan. Okay, so Taman Safari Perigan boleh masuk dalam list korang lepas ni. InsyaAllah wajib masuk untuk anak-anak korang, untuk gembirakan anak-anak dan juga isteri. Okay, dan yang paling penting kena wajib luangkan masa sehari betul dekat Taman Safari tu. Okay geng, so sampai situ, sampai sini dulu aku punya video.
kita berjumpa dalam next video. Assalamualaikum.